Sindra Radio Islami, suara ilmu irama hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran istimewa radio sekolah kita, Sindra Radio Islami, suara ilmu irama hati. Saya Humaira Ulfa menemani anda dalam rancangan khas sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Hari ini ialah hari Jumaat 21 Mac 2025 bersamaan dengan 20 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari ke-20 dalam bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, keampunan dan ganjaran berlipat ganda. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bulan untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki diri. Baiklah, bagi memulakan segmen kita ini, apa kata kita mulakan dengan pengisian halwa telinga kita, iaitu dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah At-Takatsur yang akan dibacakan oleh Musa bin Luqman dari kelas 6 Dinamik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yakin summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Sadaqallahul azim. Sindra Radio Islami, suara ilmu irama hati. Tahukah anda bahawa dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, ia adalah malam Lailatul Qadar. Selain itu, pada bulan ini, syaitan-syaitan dibelenggu, pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ramadan juga mendidik kita tentang kesabaran, keikhlasan serta kepedulian terhadap mereka yang kurang bernasib baik. Jadi, marilah kita manfaatkan bulan ini dengan amal ibadah seperti solat tarawih, membaca Al-Quran dan bersedekah. Okey, untuk pagi ini, saya nak kongsikan sedikit tips menjaga kesihatan di bulan Ramadan. Berikut adalah beberapa tips untuk kekal bertenaga sepanjang hari di bulan Ramadan. Yang pertama, bersahur dengan makanan yang berkhasiat seperti kurma, oat dan telur. Yang kedua, minum air yang mencukupi antara waktu berbuka hingga sahur. Yang ketiga, elakkan makanan yang terlalu berminyak dan bergula berlebihan. Dan yang keempat, dapatkan rehat yang cukup dan tidur awal supaya kekal segar keesokan harinya. Jadi, kita dah sampai ke penghujung siaran radio kita pagi ini. Sebelum itu, marilah kita dengarkan lagu pilihan DJ pagi ini. Lagu kumpulan Hijaz yang berjudul Rahmat Ramadan. Sama-sama kita dengarkan.
akan dibuat lebih dari 1000 bulan. Bulan Ramadan, pintu neraka ditutup. Mereka yang diazab kubur direhatkan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadan. Berlumba-lumbalah mencari keredaan. Puasa di siangnya menghidupkan malam. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah. Kawallah diri daripada dosa-dosa. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah. Kawallah diri daripada dosa-dosa. Beriktikaflah di 10 akhir Ramadan. Jika ada peluang masa pun ada. Kerana ia sunat yang digalakkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kerana ia sunat yang digalakkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ramadan, Ramadan, bulan rahmat. bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan rahmat dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima, bulan keampunan, doa diterima. Sindra Radio Islami, suara ilmu irama hati. Baiklah, sampai di sini sahaja siaran kita hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan menambahkan semangat kita untuk beribadah dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Sebelum kita berpisah, ingatlah, Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tetapi peluang untuk menjadi insan yang lebih baik. Saya Humaira Ulfa mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Jaga kesihatan, jaga amal ibadah dan semoga kita semua mendapat keberkatan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sindra Radio Islami, suara ilmu irama hati.